Bayangkan, korang hanya 29 tahun. Tapi dalam akaun korang telah mencecah 80 juta USD. Seorang anak muda yang pada mulanya hanya mahu menjadi penulis novel, akhirnya menjadi salah seorang trader paling berpengaruh dalam sejarah Wall Street. Dia bukan selebriti dan dia bukan influencer. Tapi dia adalah pelajar George Soros yang berjaya menciptakan kekayaan yang besar tanpa sesiapa pun yang sedar. Hai guys, selamat datang ke Syed Academy dan nama saya Syam. Hari ini saya nak kongsikan kisah penuh misteri seorang individu yang sangat berpengaruh. Siapakah dia ni? Michael Marcus. Dialah salah seorang trader yang sangat berpengaruh yang mengubah landscape trading di Wall Street. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Michael Marcus dilahirkan di Portland, Amerika Syarikat pada tahun 1947. Dia dibesarkan dalam keluarga biasa sahaja. Tak ada latar belakang yang kaya. Tiada siapa pun dalam keluarganya yang ada pengetahuan tentang pasaran kewangan. Dia melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi kerana dia mahu memahami manusia dan mungkin menjadi penulis novel. Tapi semuanya berubah apabila dia menemui satu buku. Inilah spark pertama. Setelah kaji punya kaji, dia dapati market ni bukan hanya tentang number dan start. Malah ia tentang emosi manusia. Dengan hanya $7,000, Marcus mulakan langkah pertamanya dalam trading futures. Targetnya pasaran komoditi. Kerana setelah dia buat research, di situlah volatility tinggi dan peluang sangat besar. Tapi tak semua yang dia plan jadi pada awalnya. Pada beberapa bulan yang pertama, tradingnya sangat teruk. Akaunnya yang dia start dengan $7,000 itu tinggal $700 sahaja. Tapi Marcus ni lain macam sikit. Sebab dia tak rasa down sikit pun. Dia tak berhenti. Dia kaji semula, dia perhatikan pattern dan dia perbaiki emosi. Setelah dia dapat kenal pasti semua, time ni lah dia bersinar. Sabar punya sabar, boom! Dalam beberapa tahun, akaun yang berkembang dari $700 menjadi $12 juta. Ya guys, korang tak salah dengar, $12 juta, 17,000% keuntungan. Macam tak masuk akal kan? Tapi itulah kenyataan. Satu hari, bakat Marcus menarik perhatian syarikat besar, Commodity Corporation, pusat melahirkan trader legenda. Di situlah dia bertemu ramai tokoh besar dan antara yang paling besar ialah George Soros. Soros melihat potensi dalam diri Marcus. Bukan kerana hasil trade dia sahaja, tapi kerana satu benda. Marcus tahu bila nak berhenti. Soros mengasah lagi teknik Marcus dan di situlah Marcus benar-benar naik sebagai institusi trader. Apa strategi yang Marcus guna ni sampai dia power sangat? Dia bukan scalper dan dia tak guna robot. Dia adalah trend follower. Dia percaya biar trend buat kerja. Antara prinsip utama Marcus ni adalah trade besar bila conviction kuat. Tambah posisi bila profit, bukan bila loss. Jangan fight the trend. Jangan cari market top atau bottom. Dan satu prinsip yang paling luar biasa, sebab dalam market, survival lebih penting dari ego. Bagi Marcus, trading bukan hanya tentang teknik, ia tentang emosi. Dia sangat berhati-hati dengan overconfidence. Setiap kali dia buat untung besar, dia cut size untuk trade berikutnya. Dia tahu musuh paling besar dalam trading ialah keyakinan yang melampau. Dia tulis jurnal dan dia catat setiap kesilapan. Dia belajar mostly bukan daripada mentor, tapi dari market itu sendiri. Selepas kejayaan besar,
Michael Marcus memilih jalan yang luar biasa. Dia bersara dari dunia trading aktif. Dia tak nak jadi selebriti, tak ada buka kursus dan tidak tulis apa-apa buku. Dia cuma senyap dan hidup dengan tenang. Beberapa tahun kemudian, baru diketahui dia menjadi penasihat utama kepada pengurus dana berjuta-juta dolar. Tapi company apa tu? Tetap misteri sampai sekarang. So, apa yang kita boleh belajar daripada Marcus ni sebagai seorang trader? Sabar lebih penting dari cepat kaya. Trend adalah kawan, bukan lawan. Money management adalah jantung strategi. Psikologi adalah senjata sebenar. Dan yang paling penting sekali, jangan jadikan trading sebagai cara untuk lari daripada masalah hidup. Tapi, jadikan ia sebagai seni untuk mengenal diri sendiri. Michael Marcus bukan nama yang ramai kenal. Tapi dalam dunia trading elit, nama dia disebut dengan penuh hormat. Kerana dia buktikan dalam dunia penuh bunyi dan gangguan, seorang lelaki senyap pun boleh ciptakan kekayaan dari diam. Jadi, saya harap kisah ini dapat buka minda korang untuk teruskan perjalanan trading yang penuh liku ini. By the way, kalau korang nak belajar trading, tak kisahlah korang baru ke, lama ke, semua boleh masuk. Kelas saya percuma sahaja dan saya akan guide korang dari A sampai Z. Korang boleh klik link dekat bawah dan contact admin. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.